Oh, baling ke makan tu. Oh, baling makan tu. Ui. Jangan nampak ni. Jatuh-jatuh makan terus. Dulu lah, lama lah ni kan. Okay kan, dah sampai. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Buat sahabat-sahabat aku sekalian. Okey geng. So hari ni trip solo lagi. So ini trip solo aku lagi. Hari ni di bawah jambatan kedua Pulau Pinang geng. Dan hari ni aku duduk di bawah tiang 183. Tiang banyak kosong hari ni. Okey, so aku duduk di tiang 183. Dan hari ni macam biasalah, kita nak santai-santai geng. Kalau ikut hari ni saya pergi dalam pukul 11-12 tu ayak start pasang lah kan. Lah ni ayak masih lagi bergerak pasang slow. Okey, jom aku nak set up rod dulu geng. Sebelum tu hampa jangan lupa subscribe channel aku, like dan komen geng. Saya kita tengok ada hasil aku ataupun tak. Stay tune. Bye. Assalamualaikum. Okey geng. So aku guna Apollo dulu lah. Sebab hari ni trip aku kalau dah pukul 10 dah, aku mengesak lah dalam pukul 4.30 tu aku balik lah geng. Okay, so aku tak set up rod apa lagi. Sebab apa, aku nak cuba cari umpan dulu, tengok ada ke tak kan. Kita try tengok ada ke tak umpan. Okay, yang ni aku pakai Apollo size 6. Hari tu aku try pakai, so ada lah elok lagi aku simpan lah. Sebab Apollo ni kalau elok lagi hampa boleh simpan lah. Sebab dia kita nak pakai jarang-jarang ni pun, masa nak cari umpan je kan. Tu pun kalau ada umpan. Kalau tak ada umpan, kita simpan balik kan. Kalau yang nak guna tu time tu nak cari kan. Okay, tak kisahlah, masuk dalam tu dia serabut sikit lah. Okay kan, antara ayak tengah duk gerak slow-slow, kita cari dulu umpan. Ada ke tak ada, tak tahulah, kita tengok lah. Kalau ada, ada. Kalau tak ada, tak ada. Okay, yang ni aku pakai Apollo size 6 yang aku guna sebelum ni. So ada lagi, dia pakai, tak pakai. Dia cari bilis tu kan. Dia ni kena pusing tiang lah, ada kan. Okay. So kalau ada, maksudnya dia akan ada lagi. Kalau kita tak loose tu, nak tengok dia ada ke tak. Sebab kalau dia ada, dia makan.
Memang umpan-umpan. Okey, ada. Cari dulu lah 5-6 ekor. Bila nak tahan umpan, bila nak tahan rod kan. Jalan je keliling tiang ni pusing. Oh dah. Oh dah kan 2 ekor sekali. Okey, dah 2 ekor sekali. Baru 4 ekor. Kita cari dalam 5-6 ekor. Kita stop side, kita tahan dulu, kita cari balik. Okey geng, tadi aku dapat pilih 3 ekor. So aku tahan dululah guna umpan bilis dengan matakai 3. Okey, kita tahan dulu kot depan-depan ni. Sebab ayak tolak kot sini. Kokot lah dah senangin kah. Bismillahirrahmanirrahim. Try tengok dulu. Okey, kokot dah senangin dah dulu kan. Okey, saya buat update balik. Jom nak tahan rod yang kedua. Rod yang kedua aku pakai umpan udang dulu kan. Saya pakai umpan udang pula. Umpan udang ni banyak hari dah ni. Kadang-kadang tu kita tahan tak laku, ikan tak mau makan. Okey lah, apa yang penting kita mencuba kan. Okey, so yang ni kita letak tepi-tepi tiang. Tengok macam mana. Ada ke tak. Yang ni Rod Bushido Humanity kan. Okey. Oh ayak tolak kan. Ayak tolak ke tepi. Apa? Kita cuba ketuk-ketuk tepi tiang dulu, tengok ada tak dia. Kan. Kokot ada dia tepi-tepi tiang ni kan. Okey, aku tahan lah tepi ni. Okay, so yang ni kubur udang hidup. Yang ni aku nak try main gantung tengok. Kot lah dah GT masuk kan. Mana nak tahu rezeki kita kan. Kok ada GT masuk, more tak main GT ni. Jom try. Kok ada GT. Yang ni aku tak tepi ni dah lah. Okay, ayak dah start laju kan. Ayak dah start laju. Kita tengok macam mana. Kok ada ikan GT masuk kau kan. Dia rod kan. Oh, nak tahu. Kita mencuba. Okay, so ini aku tambah. Kebetulan ada yang orang punya ni, kita guna lagi. Okay, so yang ni aku tambah dekat rod. Aduh. Okay. Ui. Oh no, dia kan. Duri 2 ekor. Patut berat. Duri 2 ekor tu sekali makan. Okay. Duri dia geng. Duri 2 ekor lagi. Tak apa, kita lepas balik. Oh, ada ikan.
Oh, ikan apa geng? Ikan apa ni? Ikan apa? Tarik tak kasak apa dia. Kalau senangin talang pun tarik kasak-kasak lah. Aku duk rasa dah duri lah ni. Duri bermahaja rela kan. Ni tak tarik tak apa kasak. Kalau senangin apa semua ni tarik. Oh, kawan lah. Duri kan. Alhamdulillah lah, tak apalah. Rezeki juga. Dia bawa makan. Kalau kompau tu lagi teruk. Okay dah. Lepas balik kan. Oh, baling kan makan tu. Oh, baling makan tu. Ui. Kenapa orang jatuh-jatuh makan terus. Ikan apa? Caru kan. Tak lah. Oh, caru. Oh, caru saiz ni okey lah. Alhamdulillah. Naik juga ikan lain. Lain daripada duri tadi. Apa tengok. Dapat. Jatuh. Makan terus. Bawa baling dia. Naik dah juga ikan lain geng. Caru ada ikut ada yang lain pula. Dia bolam plastik lah. Okay. Ada bunyi je. Bak ada bunyi je. Apa dia makan tak sungguh. Apa ekor. Okay gang, ni dia. Rambut 10 mata. Dah boleh pilih semua. Kita tengok macam mana. Ada ke tak ada. Dah boleh pilih semua orang. Ya kadang lalu depan muka dia. Dia balas lah. Okay. Kita try tengok. Oh dia geng. 3 ekor, 4 ekor. Gelama duri semua dah. Puas hati 4 ekor. Ikan lain tak mau makan hari ni. Gelama duri. Ni baru nampak gelama. Turun kena pula. Aku main bang gelama sekok. Gelama dia besar aku ambil. Lain duri semua 3 ekor. Lepas adik lah geng. Dan kerapu. Alhamdulillah. Saya tak besar. Saya tak besar geng. Baby kerapu je. Beda rezeki kan. Aduh. Ikan apa geng. Ikan ni kata dah kecil je tapi
Dia punya rentap dia tu. Kan duri bermozzarella ini geng. Apalah. Rezeki. Okey. Mari. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada sahabat-sahabat aku sekalian. Okay geng, aku lupa buat closing tadi. So now aku dah sampai rumah geng. So aku dah sampai rumah dah. Hari ni geng, aduh, ikan korang makan sikit lah. So aku dapat tadi banyak duri je lah hari ni. Aduh, maybe talang yang aku dapat hari tu bapak talang kot. So dia dah beritahu anak-anak dia jangan makan lah rod aku. Okay geng, so tak apalah, yang penting aku dapat santai-santai geng. Tapi hari ni peristiwa yang aku nak share kat hampa. So tadi masa aku memancing di bawah jambatan kedua tadi, aku agak terkejut lah sebab aku nampak bot banyak gila. So aku nampak bot maritim, PDRM, bomba, APM pun ada tadi kot, tak silap aku. So dia datang ronda pi setiap tiang tadi. Aduh, tiang-tiang yang ada orang. Aku cok lah. Sebab apa, aku pun sebenarnya tak tahulah jabatan kedua ni kalau mancing atas tu sama ada boleh ataupun tak, sebab dia kawasan larangan. Tapi tadi kalau hampa perasan dalam video tadi ada juga nampak bot PDRM tu sikit. Tapi lepas tu aku off lah, aku off video aku. Aku off GoPro aku sebab sebenarnya tadi aku nampak mereka pergi ke setiap tiang. So aku agak cuak jugalah tadi kan, sebab mereka buat kerja mereka. Jadi aku kalau boleh tadi aku tak maulah nak record mereka buat kerja mereka. So aku off. Kalau hampa nampak tadi aku letak GoPro aku tu dekat bawah, ada tala ke tiang atas. Sebab apa, memang aku letak tadi sebab aku tak mau satgi dia tahu kata aku record mereka buat kerja dan sebagainya. Satgi susah lah kan. So sebab mereka buat kerja mereka, so kita just mancing ke satu, kita pun tak tahu boleh ke tak boleh. Tapi hari ni yang pentingnya aku dapat satu kepastian geng untuk aku share dekat hampa. Sebab apa, tadi masa aku dah off GoPro aku, so aku nampak ada sebiji bot marine, bot PDRM marine, dia mai ke tiang aku. So aku alhamdulillah lah, aku pakai semua life jacket lengkap. So sebab aku ni seorang saja, so aku pakai life jacket lengkap. Dia just ronda aja geng. Dia sampai ke tiang aku, dia just tengok aku pakai lengkap dan dia angkat tangan macam tu lah. So aku bila dia angkat tangan macam tu, aku pun lega lah kan. Aku pun duk risau kali, takut dia berhenti ke tiang aku, tiba-tiba dia minta IC ke apa ke, kena saman ke jam. Sebab dia kawasan larangan. Tapi hari ni alhamdulillah aku dapat satu kepastian. Bila dia angkat tangan kat aku dan juga dia lalu saja tepi tiang aku, dia tengok aku pakai life jacket lengkap, dia just macam angkat tangan tu. So maksudnya
bagi aku boleh mancing lah di bawah jambatan ke-20 Pinang ni. Yang penting hampa pakailah life jacket tu 24 jam geng. So sebab apa, kita tak mau kejadian-kejadian yang tidak diingini. Dan maybe lagi satu, tak silap aku lah, mereka bagi orang mancing di bawah jambatan ni sebab pernah ada kes kemarin geng. Kes kemarin saja baru berlaku, terjun jambatan lagi, dan dia terjun kebetulan di bawah tiang. Di bawah tiang tu ada orang mancing, dan orang mancing tu lah yang call boat tekong untuk mai ambil dulu orang yang terjun tu. Lepas tu baru mereka bagi dekat polis Marine kot kalau tak silap aku, untuk buat dokumentasi lah. Sebab hang kalau terjun memang ada jadi kes polis lah. Dan sebab tu lah kot tak silap aku, mereka tak kacau sangat orang mancing ni. Sebab pemancing ni antara penyelamat lah. Sebab kadang-kadang bila terjun ni mereka dulu yang tahu. Okay. So Alhamdulillah, aku dapat hari ni satu kepastian bahawa mancing di bawah jambatan ke-20 Pinang ni, walaupun polis lalu, Marine lalu, mereka tak kacau sangat geng. Yang penting hampa pakai life jacket, dan juga satu, hampa jaga buat onak bawah jambatan. So yang mana ada jambatan tu dah elok tu, kita kekalkan saja geng, dan kita boleh mancing dengan selesa. Okay geng, so aku ingat itu saja video hari ni. Sebab hari ni aku agak ikan tak mau makan lah. Aku dapat ikan duri lah banyak tadi geng. So apapun, InsyaAllah kita akan repeat balik di bawah jambatan ke-20 Pinang. Sebab aku dah dapat confirm bahawa tak salah mancing di bawah jambatan ke-20 Pinang. Okay geng, hampa jangan lupa subscribe channel aku, like dan komen geng. InsyaAllah kita jumpa minggu depan. Harap-harap aku dapat serai ikan yang padu-padu. Stay tune, bye. Assalamualaikum.